Untuk anda yang tengok kereta terpakai ni, selalu ingat enjin rosak, mesti kereta lama. Tapi sebenarnya, banyak kerosakan enjin yang berpunca dari tangki air ini. Sebuah kereta terpakai yang dibeli masuk oleh Aing, setiap kali tangki air saya amat ambil berat terhadap ini. Jika saya dapati kesan yang karat, saya akan atok untuk cuci dahulu. Sebab apa saya buat sebegitu? Kerana saya tak nak customer saya beli tangki air yang keadaan kotor dan sumbat, akhirlah menyebabkan enjin dia menimbul masalah. Ada seorang customer saya ini datang ke showroom saya bercerita tentang kerosakan enjin kereta dia yang repair cost beribu-ribu. Selepas saya tanya lebih lanjut, kerosakannya bukan berpunca dari enjin kereta, adalah dari tangki air keretanya. Kerana tangki air kereta yang kotor dan tersumbat menyebabkan air coolant system tidak berjalan, lama kelamaan yang menjadilah enjin tu overheat. So bagi bahagian tangki air kereta ini, saya sangat ambil berat sebelum saya jual kereta. Kalau nak beli kereta terpakai, janganlah tengok luaran sahaja. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bunli, Kedah. Follow saya untuk tips lebih banyak tentang kereta terpakai.